Apa yang ada, jual je lah. Ataupun gadai je lah. Nak hidup, kita nak makan. Hari ni Kak Siti datang. Kak Siti ada apa-apa masalah berkaitan dengan kulit kepala ke, rambut ke? Sejak dia menjak ni, saya tak tahu lah sebab dah banyak uban kan, gatal-gatal sangat. Saya tengok dekat sini, kulit kepala akak ni dia memang berminyak sikit. Lagi satu, bila kita pegang pun kita akan rasa berminyak. Paling lama akak pernah tak cuci berapa hari? Sampai 3-4 hari macam itu. Kalau datang period memang saya tak cuci rambut. Selalu pergi salon tak? Jarang lah sebab kadang-kadang akak tak ada masa tau. Kadang-kadang rasa macam nak cuci rambut tapi malah nak singgah. Dulu waktu tahun 90-an dulu memang kita dapat gaji sikit, boleh juga beli emas, boleh juga kita simpan duit. Tapi 20 lebih macam gini memang dah ekonomi dia memang tak berapa stabil sangat. Kita kena korbankan duit simpanan. Kita utamakan anak dululah. Apa yang ada, jual je lah ataupun gadai je lah. Dalam fikiran kita nak hidup. Maksud dia kita nak makan. Maksud dia kita nak makan. Kalau kita makan, kita boleh buat kerja. Nanti pun kita boleh cari duit lagi. Kita boleh beli lagi macam tu. Bukan kita tak boleh harap suami, boleh. Tapi ekonomi sekarang ni dia tak menentu tahu. Contoh macam kat peniaga dekat pasar. Walaupun tak ada orang pun, tapi kita sebagai peniaga ni nak kena niaga. Orang ada ke, tak ada ke, terpaksa buka lah kalau ada masa. Ingatkan kepada yang wanita, kalau jadi suri rumah sekalipun nak kena ada income jugalah. Makin kita nak sesuatu tu, makin besar juga belanja kita macam tu. Terima kasih Kak. Share story hari ni. So akak ni yang kita scan. So akak yang pertama sekali, bila tengok kulit kepala ni, macam saya cakap tadi lah, dia ada kuning-kuning sikit. Pori-pori kulit kepala ni, tempat keluar rambut ni, tersumbat. Maksudnya akak punya kulit kepala ni, dia memang masalah dia berminyak. Minyak tu bila kita tak keluarkan dia akan berkumpul, dia akan mengeras. So dia akan tutup lubang-lubang pori. Kita akan sarankan akak untuk buat fresh scalp solution. Sebab yang fresh scalp solution ni, dia akan buang minyak-minyak yang ada dekat kulit kepala. Kita akan tambah lagi satu treatment hydro. Hydro ni masa cuci nanti akak akan rasa. So kita akan guna mesin untuk bersihkan minyak, buang yang tersumbat sekali dengan kelumu. So kita start sekarang. So akak macam mana tadi dah buat treatment semua? Rasa kulit kepala macam mana? Rasa segah, gatal pun tak ada. Gatal pun tak ada lah. So tadi kita dah scan kan kulit kepala akak. So sekarang ni saya nak tunjuk result selepas kita scan macam mana ya. Sebelum kita nampak dia berminyak, okay, lepas tu ada tersumbat kan. Okay, yang ni selepas kita dah buat tadi. Kalau akak tengok, okay, kulit kepala tu dia punya minyak tu memang dah berkurangan. Keruping, kelumu semua tu memang tak ada. Tersumbat pun memang dah berkurangan. Tapi of course benda ni dia tak boleh satu kali buat saja. Sebab akak pun memang tak pernah buat treatment kulit kepala kan. So dia tak boleh 100% bersihkan, tapi dia akan bersihkan 70% pada cucian yang pertama ataupun treatment yang pertama. So akak balik nanti akak masih kena cuci kulit kepala tu selalu, and then masa cuci rambut tu akak kena fokus sikit dekat kulit kepala.